Di setiap sekolah mesti ada seorang murid yang namanya jadi sebutan cikgu-cikgu kan? Sekolah kami lah tu. Mana taknya, asal dia lagi. Okey, semua standby. Aku nak balik ni. Bukan sekadar di mulut cikgu je, nama dia jadi sebutan. Di mulut kawan-kawan pun Oi! nama dia disebut. Ha, tengok tu, pecah pasu. Alamak, Bayu! Ada ke patut waktu belajar? Sesak nafas dia tanya. Bayu! Kau yang ketut kan? Bayu. Hari ni cuaca cantik. Saya pula handsome. Lah, apa pula yang terbang ni? Alamak! Guru besar lah! Run. Ada lagi. Mana boleh bagi orang yang lambat potong barisan. Luruskan barisan. Yang belakang tu. Masuk. Kita nak jalan dah ni. Lapon itu besti. Mana ada macam tu. Hey! Kenapa kau bagi kawan kau potong barisan? Bayu! Ini guru kelas kami. Bukan boleh dia duduk diam. Ada saja idea timbul dalam kepala. Kawan. Where dah ni? Jom. Aku ada idea. Lagi parah bila ajak geng sama-sama bawa onar. Ha, tengok tu. Habislah bila cikgu keluar nanti. Kejap lagi kena marah lah tu. Mana kasut saya ni? Bayu! Ini suasana jamuan raya kami. Meriah kan? Ada kuih raya, lemang dan ketupat. Seronok betul hari ni. Weh, Danish. Kau dah ready ke nak minta maaf kat cikgu nanti? Aduh, mesti ke kita kena minta maaf? Mestilah. Dosa dengan manusia, kita kena mohon ampun dulu dari orangnya. Baru ampun. Alah, aku lemah lah bab ni. Kita mesti minta maaf ke cikgu. Tahun ni, tahun last kita. Tahun last kita. Ampunkan saya, cikgu. Benarnya, basuh bunga yang pecah tu, yang pecahkan. Yang cakapan terbang kertas tu, saya yang main. Saya yang sepakan kasut cikgu. Nakal-nakal pun ada juga baiknya. Sopan santun anak Melayu. Assalamualaikum, cikgu. Budaya 5S sentiasa jadi amalan. Walaupun caranya unik, lain macam. Bak bantu cikgu pula, tip-top. Tak perlu nak suruh-suruh. Belum-belum mereka tolong. Inilah harapan anak yang baik lagi cerdik. Alhamdulillah. Selamat pinggam cikgu. Bayu, jangan buat lagi ya Bayu. Maafkan saya, cikgu. Saya maafkan kamu. Bagus awak bersikap jujur. Lain kali jangan buat lagi tahu. Baik, cikgu. Cikgu, nak duit raya. Bayu. Duit raya? Begitulah kisah seorang Bayu. Nakal tetapi terselit rasa hormat dan keinsafan. Ampun, cikgu.